Aku baru je sarapan tadi pukul 10.30. Sekarang pukul 12.30 dah lapar balik. Aduh, tengok orang mandi kolam, seronok pula. Nak makan ke tak? Tapi kat sini, kat depan aku ni ada KSL tau. KSL ni kalau kau nak tahu, tempat macam, sebab KSL ni dia dekat dengan Johor Bahru. Jadi kalau Sabtu Ahad cuti sekolah ke, public holiday ke, kau dah macam kat China, kau tahu tak? Sini memang ramai Chinese. Orang Singapura datang sini, diorang shopping, diorang makan durian, diorang diorang make up kereta, diorang basuh kereta, diorang massage. Okay, so kalau korang duduk kat holiday villa ni memang macam korang duduk kat di satu kawasan yang asing.